Baba, Kau kerja macam ni je ke? dah aku tu. Kau ni banyak betul alasan. Aku ada meeting ni, projek besar. Lain kali belajar pandai tahu macam aku. Macam mana projek ni tak diterima? Saya dah buat macam-macam tau. Rugilah saya macam ni. Sorry Puan, saya tak boleh buat apa-apa sebab itu perbincangan daripada pihak atasan. Kau ni. Pergi sambung buat kerja kau lah. Macam mana ni? Bos, Puan ni dia nak tanya tentang projek baru tu. Bos? Yang kita kan kawan baik kan? Sorry bah, aku tak terima projek orang lebih pandai ni. Mama